Menjelmakan rumah di dalam kemah adalah salah satu tujuan Pakcik. Jadi Pakcik nak bagi tahu kepada anda semua, bila kita ilhamkan rumah itu di tempat yang berbeza, salah satu daripada kepuasan yang sukar untuk dijual beli. Jadi hari ini Pakcik, sebabkan Pakcik punya cadar dan komforter serta bantal ni, Pakcik buat 2 tona. Dan Pakcik punya bahagian kecil ni pun Pakcik dapatkan warna yang sama supaya tak bergaduh lah kan. Tak adalah satu warna lain kan. Sama Pakcik. Hai Ri, tunjuk sikit Hari. Hai sikit Hai. Penonton kita pada hari. Hai. Lawa tak Hari? Cantik. Kan dia nampak, orang kata dengan ni walaupun hitam putih dan juga kaki dia nampak naik seri dia tu. Apa-apa pun hari ni Pakcik nak unboxing ni. Ini adalah kita punya sarung bantal kita. Sebab kalau kita beli satu ni, dia akan dapat satu sarung bantal dekat dalam ni lah. Jadi Pakcik unboxing je lah. Aduh. Sekejap ya. Buka je lah macam tu. So dekat dalam ni ada satu dah. Dia dah bagi satu. So kita ada extra satu. Dan kita ada bantal satu ni bantal. So kehebatan bantal ni Pakcik nak beritahu kan. Bantal ni gebu. Dia macam ni. Dia compact tapi dia gebu. Setelah kan ni Pakcik punya pengalaman peribadi kan. Pakcik bila tidur dengan bantal ni, Pakcik dah tak sakit leher. Pakcik dah rasa sangat-sangat best. Just macam ni je buka. Buka macam ni. Okey, dan keluarkan sahaja. Tapi sebelum tu kita ada comforter lah. Comforter untuk kita ni. So yang ni pun kita kena buka unboxing macam ni. Unboxing. Mana nak di unboxing kan ni? Sekejap. Ni kat sini. Okey. Unboxing. Okey. Ya, susahnya nak buka. Tak apa dah Pakcik buka. Pakcik cuba buka. Ya Allah, susah nak buka ya. Okey, jap. Macam ni. Ui, keras keras. Jadi tak payah buat balik dah benda ni. Jadi bila buka, dah unboxing, buang je benda ni. Okey, Pakcik nak tunjukkan korang macam mana kegebuan dia tu. Gebu tak gebunya. Okey, macam ni. Okey. Center. Tarik saja macam tu. Okey. Memanglah barang baru kan, ketat sikit. Okey. So korang akan tengok bantal ni, dia lepeh macam ni tau. Tapi setelah beberapa ketika dia akan, tapi satu syarat, jangan kita tepuk-tepuk, jangan. Kita gebuk-gebukkan dia. Gebuk-gebuk masuk macam ni. Macam tu. Nampak? Sekejap je dia dah naik. Dia dah naik dah. So kita sarungkan dia dengan sarung bantal tadi ni supaya samalah sebelah menyebelah. So apa-apa pun untuk korang, Pakcik suka sangat Pakcik punya barang baru iaitu The Daun Lalang The Bunga Cinta. Dan alas tilam yang baru ni menampakkan seri untuk Pakcik punya tan baru iaitu tan Kodi. Apa-apa pun hashtag Pakcik Kodi, mana-mana pun jadi.